Apa dah soalan aku tadi? Lupa. Short film. Untuk short film, kau pernah tengok tak short film yang orang lain buat dalam YouTube channel? Ada aku tengok juga. Siapa yang biasa yang kau tengok? Bukan biasa lah, macam kita tengok je lah. Tengok jugalah. Secara random. Bukannya aku minat. Minat mesti tengok dia ke tak? Okay. Serandom lah. Kalau buka YouTube, lalu tengok macam menarik, aku tengok lah. Okay. Dia macam tu lah. Faham. Kiranya kau tak ada influence daripada mana-mana. Maksudnya, contoh aku kan. Aku suka tengok, let's say aku podcast kan, aku suka tengok podcast Yusuf ke apa kan. So aku konon-konon lah nak buat macam tu sekali. So aku ada konsep yang aku rasa, aku boleh follow sekali. Tapi aku ubah cara aku. Kau tak ada macam tu lah. Kadang aku tengok kat YouTube. Bukan YouTube lah, TikTok. TikTok shoot pasal filem lah. So dapat idea best juga ni, aku nak shoot macam ni lah. So aku take note lah, apa ni nak buat macam ni, ada tengok jugalah. Terambil contoh pada TikTok jugalah. Okay. Contoh apa konten, apa orang cakap, username TikTok. Dia tak terkenal sangat pun. Cerita yang masalah yang random lah. Asal lalu je lah. Asal lalu lah tengok. Short ni. Lepas tu aku save lah. Nak tiru, nak buat macam ni lah. Short ni cantik ni. Okay. One shot lah. Nak buat cerita ni.